Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan podcast Fokus Perak edisi khas Raya Sempena Jamuan Aidilfitri PAS Negeri Perak pada hari ini. Kita dalam sesi marathon podcast bersama dengan pimpinan PAS Negeri Perak, dan bersama dengan kita adalah Yang Berhormat Ustaz Hakimi Hamzi, ahli Dewan Negeri Titi Serong, dan juga antara, tak silap saya, ahli Dewan Negeri PAS termuda di Negeri Perak. Betul tak? Ada lagi. Oh, ada lagi muda. Saya muka lebih muda tu ya kot. Muka lebih muda. Muka muda. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada YB Ustaz Hakimi kerana sudi hadir dalam sesi podcast kita pada hari ini. Dan lupa saya nak ucap selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Terima kasih. Saya pun saya rasa kesempatan sini nak ucapkan jugalah selamat Raya, maaf saya batin kepada Habizul InsyaAllah. Pada saya sekarang. Lagi yang pada orang don nanti yang hujung sekali. Boleh sekali insyaAllah. Jadi insyaAllah dalam kemeriahan kita menyambut Aidilfitri ni, hari ni pun kita tengok memang cukup meriah lah dekat Jamuan Raya PAS Perak pada hari ini. Masih lagi tak putus-putus sampai sekarang ini sudah masuk pukul 12 tengah hari ketika sesi rakaman ini kita buat. Cuma dalam kita duk seronok berhari raya, kita tahu sekarang ini ada krisis di Timur Tengah, ada kesarantaiannya kepada ekonomi global, ekonomi dunia, termasuklah kepada kos sara hidup, isu kenaikan harga minyak yang berlaku di dalam negara kita, dan termasuk juga kesarantaiannya akan berlaku inflasi selepas daripada ini, berlaku isu keterjaminan makanan, food security, dan kebetulan Titi Serong terletak di Parlimen Parit Buntar, tempat ramai petani bersawah. Betul. Jadi mungkin YB boleh kongsikan dengan kita, di sebalik kemeriahan kita menyambut Aidilfitri, ada jiwa-jiwa yang sedang berduka, ada jiwa-jiwa yang sedang resah memikirkan nasib mereka lagi sebulan, lagi 2 bulan, 3 bulan, setahun lagi ni nak jadi macam mana. Mungkin YB boleh kongsikan dengan kita dan penonton semua. Sila YB. Baik, terima kasih kepada sahabat saya Habizul, utamanya atas jemputan ke podcast Fokus Perak pada hari ini. Walaupun kami tengah kalut sedang melayan ribuan pengunjung ke majlis sambutan Aidilfitri dekat PAS Perak. Jadi saya luangkan masa saat lah. Saya tinggal saat lemang. Saya bertugas bagian lemang tadi. Potong-potong lemang, kita jamu lemang. Jadi itu yang minta maaf lah, nampak agak macam berbeluh. Jadi baik, berkaitan dengan soalan tadi yang Saudara Habibul sebut berkaitan dengan kesan daripada kenaikan harga minyak lah terutamanya. Kesan kenaikan harga minyak berkaitan dengan diesel terutamanya terhadap para pesawah. Kami di Titi Serong ataupun seluruh Krian. Seluruh Krian ni kami ada 2 parlimen, 5 dun. Jumlah pesawah yang kami ada sekitar hampir 8,000 lebih. Ramai. Yang dibimbangkan oleh pesawah sekarang ni adalah masalah berkaitan dengan penggunaan diesel ni. Sebelum ni penyasaran subsidi diesel ni pun dah mendapat rungutan sangat ramai daripada kalangan pesawah. Sebab kita sedia maklum, pesawah kita ni bukannya pesawah kampung. Pesawah kampung mana ada nak daftar dengan syarikat, enterprise, tak ada. Jadi depa ni lah yang nak guna diesel untuk pam, racun dan sebagainya. Tak dapatlah plikat apa semua tu, tak ada. Tak. Menjadi masalah pula untuk depa nak buat benda-benda tu, agak masalah dah. Itu saya nak bagi tahu, itu dah masalah yang dah sebelum ni. Tetapi bila berlaku pula isu yang berlaku di Iran, antara Iran, krisis Iran sekarang ni, dan kita pun sedia maklum diesel dah naik RM6 lebih dah. Ini bukan dibimbangkan dah. Inilah yang tengah diresahkan oleh majoriti pesawah di daerah Krian lah terutamanya, dan juga seluruh Malaysia saya yakin. Betul. Sebab harga minyak akan naik dan ini akan memberi kesan kepada kos operasi pesawah tu. Jadi isunya ada ni, itu satu, harga naik tetapi harga belian kilang masih lagi stay 1,500 ya, macam tu. tu. Subsidi masih lagi maintain macam tu. Jadi ini yang menjadi keresahan, dan saya rasa di pihak kami perbankan kami suarakan. Dan sebenarnya untuk mencari solusi akan perkara ni, kita kena segera adakan sidang khas Dewan Rakyat. Kerana punca kuasa dia bukan peringkat negeri, saya tahu. Punca kuasa dia peringkat federal. Jadi pihak kerajaan kena ambil serius, kena adakan sidang Dewan Rakyat khas, mencari solusi daripada pakar-pakar daripada pihak kerajaan, dan juga ambil juga pandangan-pandangan daripada pihak perbankan. Kerana
para nelayan kita sebenarnya mereka dah lama dah rasa kesal. Ada sebahagian yang dah pun give up berkaitan dengan masalah-masalah yang dah berbangkit. Sebenarnya kami di Krian kita masalah tanah jerulus sampai 5 musim. Ada sebahagian pesawah dah tak nak buat bendang. Kemudian bila dah selesai isu tanah jerulus, sekarang ni pula berbangkit pula isu berkaitan dengan air. Itu dah rutin air. Dan ni berbangkit pula dengan isu diesel. Saya rasa masalah tu dia bertambah. Saya risau walaupun isu padi, kita sedia maklum isu padi ni isu di dalam keterjaminan makanan, makanan rutin kita. Kalau pesawah ini dah mula fed up, give up, kesan dia nanti terhadap makanan ruji kita. Suka saya ambil peluang di sini lah Fizul, saya nak beritahu. Kadang-kadang kita nampak pejuang-pejuang ni adalah di antara anggota-anggota tentera, polis di lapangan, frontliner kan. Saya nak ingatkan untuk anda semua yang menonton, pejuang-pejuang jihad dalam bidang security makanan ini adalah golongan para pesawah. Betul. Hari-hari kita makan nasi. Cuma hari ni saya tak sempat makan nasi lagi. Saya juga makan lemang, saya terpaksa makan lemang. Lemang tu pun datang daripada dia buat beras pulut. Jadi mereka juga adalah para pejuang di atas muka bumi ini. Jadi kita perlu beri perhatian terutamanya pihak kerajaan. Jadi isu ni isu yang sangat penting, isu yang sangat besar. Kerana rentetannya nanti adalah food security. Itulah yang kita makan, yang mereka yang mereka tanam itu dan mereka usahakan itu. Jadi sebab itu golongan ini perlu diberikan perhatian. Dan macam yang disebut oleh YB tadi, mungkin kita lihat mereka dalam Aidilfitri ini mereka tersenyum, tapi di dalam hati mereka sedang resah. Betul. Dengan apa yang berlaku, perkembangan yang berlaku. Dan insya-Allah lah kita doakanlah mudah-mudahan diberikan kekuatan kepada semua kita punya pesawah dalam masa yang sama. InsyaAllah pimpinan-pimpinan daripada PAS, daripada Perikatan Nasional, pimpinan-pimpinan pembangkang dan sebenarnya daripada kerajaan sendiri. Ini bukan isu politik lah. Ini betul, isu yang perlu kita duduk bersama untuk kita bincangkan solusi dan diberikan kekuatan untuk menyelesaikan cabaran negara yang sedang kita hadapi pada hari ini. InsyaAllah saya nak beri ruang kepada YB Ustaz Hakimi untuk memberikan ucapan Aidilfitri khususnya kepada para petani, para pesawah dan juga kepada orang-orang Kiki Serong yang sedang menonton. Silakan YB. Baik, terima kasih. Saya ambil kesempatan di sini buat para pesawah seluruh negeri Perak. Saya tahu apa yang dialami oleh anda semua kerana saya juga lahir daripada keluarga pesawah sebenarnya. Rakan-rakan saya pun ramai daripada pesawah. Hampir saban hari telah kami duduk di kedai kopi berbincang. Isu pesawah ini adalah isu yang menjadi kewajipan untuk kami bincang dan saya mendengar rintihan daripada mereka. Saya tahu tetapi Aidilfitri ini juga kita dituntut untuk nak meraihkan kegembiraan kita. Kita terpaksa meraihkan kegembiraan dan juga kesedihan dalam Aidilfitri ini. Maka mudah-mudahan anda semua dikurniakan ketabahan oleh Allah SWT. Dan juga saya nak mengucapkan di sini kepada anda selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terus berjuang di medan sawah padi untuk memberi makan kepada kami semua seluruh Malaysia. Dan insya-Allah kita cuba bangkitkan perkara ini dan mendapat perhatian dari kerajaan dan kita sama mencari solusi insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Dan insyaAllah kepada anda semua yang masih lagi menonton, terima kasih kerana terus menonton kami di Podcast Fokus Perak. Dan jangan lupa untuk subscribe kami di channel YouTube Podcast Fokus Perak dan follow kami di Facebook Fokus Perak dan TikTok Fokus Perak. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam marathon podcast bersama pimpinan PAS Perak pada hari ini khusus sempena jamuan Aidilfitri PAS Negeri Perak. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.